Hello, good morning. Hari ni kita nak pergi taman safari. Jom. Supir pun dah sampai. Kita nak buang masa lagi. Sekarang dah nak pukul 9. Jom. Oh yo, dah pakai baju animal. Ready for safari. Jom. Okay, dah sampai. Ni dah pakai wristband. Yes, ready? Yang bestnya taman safari ni, kita boleh bawa kereta tau. Kita boleh bawa kereta masuk. Lepas tu nanti binatang semua akan berkeliaran dekat sekeliling kereta ni. So macam kita yang ada dekat dalam kandang, diorang bebas. Traffic jam lah. Masuk-masuk tadi ingatkan macam tak ada orang. Rupanya banyak gila kereta. Oh tapi bangunlah. Alah so cute. Comel. Tu unta kat depan, unta. Come here. Hello. Wah. You gorgeous. Ui. Wow. Hai. Aku pula yang takut. Sorry, tak ada makanan. Tak ada food. Ui, kenyang orang makannya. Di depan lagi. Hey. Hello. Hey. Sorry, tak ada makanan. I only have camera, I don't have food. I'm so sorry. Tak apa, okey je. Mana boleh makan kamera? Bye. Sayanglah kita masuk ikut pintu belakang tadi. Ikut pintu lain, bukan ikut main entrance. Jadi tak ada orang jual carrot tau. Kalau masuk ikut main entrance baru ada orang jual carrot, jual macam-macam lah. Kita boleh beli, boleh bagi makan dekat binatang. Rugi sikit lah kat situ. African leopard. Woi. Dia tengah relax ke? Black Panther. Wakanda forever. Wakanda forever. Wakanda. Ni Black Panther. Wah, ni nice. Wah, ini betul-betul sungai ya. Oh, bestnya. Yo, betul-betul sungai. See, it's a real sungai. Lepas tu diorang buat jalan dekat sungai ni, di antara sungai. Ni you have to cross. Mula-mula aku ingat sungai tipu-tipu, punya sungai betul. Nampak tu. It's a real sungai. See? Oh, cantik. Oh, ini best lah. Seria sungai. Ini bukan sungai buatan ni. Aku rasa itu satu benda yang sangat hebat. Macam mana sungai yang betul mengalir, dia boleh buat jalan dekat tengah-tengah supaya kereta boleh cross. Hebat. Oi, ni tutup tutup tingkap. Kau boleh buka tingkap? Kita dah sampai dekat sini. Apa benda tak nama ni? Ya kot. Tengok tu dia punya horn. Ui. Macam kalau ada makanan. Hello. Oh, you are gorgeous. Hello. Hi, so cute. Baby hippo.
Berebut makanan. Main sini, main sini, main sini, main sini. Hei, ada pula satu. Terkejut aku. Oh. Hello, jiraf. Oh, cantiknya jiraf. Memang semua makan carrot ke? Benar, satu carrot semua makan. Bye. Hello. Hey. Halo bos. Bos. Hello bos. Nak belai boleh tak bos? Belai je belai. Nak belai. Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Ah, sini sini. Dia tanduk aku kan. Takut nak pegang. Takut. Nak pegang. Hey. Combination of babi and rusa. There. Babi rusa. Hai. Bangunlah. Dah pukul 10. Hai babi. Hai. Kita dah sampai dekat lion territory. So kita kena tutup tingkap. Lion. Ni dia lion territory. Macam Jurassic Park tu. Tidur. Ni masuk kawasan tiger pula. Tidur juga. Atas tu ada. Atas tu tak tidur. Cantiknya. Ui, so pretty. Inilah tiger yang Malaysia. Betul. Oh, look at you. Dia macam nak datang dekat. Rasa macam nak buka tingkap lah. Memang tak boleh. Wow. Itulah lori dua. Look at you. Bye. Weh, ni nampak macam ganas lah. Kalut-kalut sikit. Ni kalut nak pergi mana? Makan. Takut. Takut. Tak ada makanan lah. Tak boleh nak bagi. Bye. Okay, langsung main lagi. Kelakar lah hati berat tadi. Sini. Nak pergi mana tu? Nak tengok apa tu? Ui. Tengok muka mata dia. Nak pergi serang. Kiri kanan. Oh kan, nampak? Okay, settle safari journey. Sekarang ni dah keluar kereta. Baru sampai dekat tempat parking untuk masuk Taman Safari punya theme park. Let's go. Habis je safari journey. Tadi safari journey dekat 2 jam.
Sekarang ni kita dah ada dekat dia punya teater, nak tengok dia orang punya acrobatic show. Ngam-ngam je sampai ke sini terus hujan lebat. Nasib baik safari journey tadi dah settle. Angkat ada beli apa? Ada dragon. Mana-mana? Nampak? Ah tu. Okay, acrobatic show memang best. So apa-apa show yang ada dekat Taman Safari ni korang pergi je lah tengok. Mesti best, mesti berbaloi. Ni semua, all the actors, actresses. Bye bye. Bye bye. Bye bye, thank you. Bye bye. Sorry. Yeay. Apa diorang. Jom kita pergi makan. Ini kita order nasi sate. Very nice. Wow. Oi, siap berapi-rapi. Nice. Okey, makasih. Untuk kondimen ada jeruk nipis, sambal hijau, sama kecap manis. Okey. Lengkap semuanya, selamat menikmati. Terima kasih. Very proper lah dekat sini. Padahal theme park je tau, tapi dia punya level, cara dia serving semua dah macam dekat 5 star restaurant tau. Dengan dia punya budi bahasa, dia punya serving, cara dia semua. Memang nice. Aku makan dekat Rainforest Cafe. Yang bestnya kat sini, dia ada kids playground dekat sini. Lepas tu kalau jalan sampai ujung, dia jajak. Tadi adalah orang bagi makan semua, memang kau boleh tengok. Kalau kau duduk di ujung yang sini, memang boleh tengok gajah. Betul-betul right in front of your eyes. Kita usyadap dia punya souvenir shop. Cantik. Apa tu? Oh, komodo. Komodo lizard. Tadi ada cicak. Ada cicak. Tak ada pula. Ada ular. Kau kena pusing. Aisyah, you stay here. You stay here. Benda ni yang pusing. Awak tak payah pergi belakang. Macam-macam barang ada Capybara. This is what I found. Capybara. Inilah saya nak cari. Don't worry, be careful. Capybara, capybara. Don't worry, be happy. Banyaklah barang-barang. Baju je. Aisyah. Omel. Hujan tak berhenti-berhenti pula. Tak pasal-pasal kena beli raincoat ni.
Raincoat ni satu RM25. Aku beli, wife aku pun beli satu. Ni anak aku memang dah bawa raincoat lah. So beli dua je. Sebab kalau tak beli raincoat ni, memang tak boleh nak jalan. Memang stuck je lah dekat kedai makan tu, dekat sini. Tak boleh lah nak pergi sana. So kena jugalah beli raincoat ni. Apalah, raincoat pun cantik. Jadi kita dah sampai dekat dia punya fun zone. Ada beberapa ride lah yang kita boleh naik. Aku tak tahu nak naik yang mana. Yang penting aku nak pergi tengok Cowboy Show pukul 3 suku nanti. Yang tu paling aku tak sabar sebenarnya. Kat sini dia ada vibe-vibe macam Sunway Lagoon sikit. Maybe sebab Sunway Lagoon dengan Taman Safari Bogor ni mungkin dibina masa waktu yang lebih kurang sama kot, 90s. Okay, jom kita naik spinning boat lah dulu. Okay, terima kasih. Allah, leg room. Kaki saya ni panjang. Ready? Oh, sini. Oh, dia pusing. Oh, dia pusing. Aduh, dah mau lepas makan. Aku dah lah tak boleh benda-benda macam ni. Pusing-pusing ni kan aku yang pening. Dah ke tepi dah ni. Oh, tak boleh lah. Umur dah lanjut ni. Mainan kanak-kanak pun dah pening. Tak boleh. Next is rumah hantu. Tengok seram ke tak seram. Terima kasih. Oh, naik benda lah ni. Okey. Okey lah. Naik benda lah ni okey lah. Kitanya kaki panjang kena duduk sengit. Oh, dah masuk dah. Wih, gelap lah. Bye-bye. Bye. Oh, sekejap je dia punya haunted house ni. Naik macam kereta api tu, seatbelt pun tak payah pakai. Rasanya 2 minit je kot. 2 minit je dah habis lah. Dia macam satu pusingan je. Tapi okey lah untuk budak-budak. Sebab cuaca hujan, jadi mining coaster ni tak buka. The roller coaster ni. So mungkin kena tunggu kejap. Bila cuaca dah elok nanti dah panas, baru dia akan buka, baru boleh main roller coaster. Okay, benda yang swing ni aku surrender. Aku tak nak main. Sebab aku dah pernah main sebelum ni dekat Fun Fair. That was the last. Lepas tu terus aku rasa macam aku dah tak nak main dah benda ni. Memang pening. Yang ni cantik. Macam tasik kecil dan ada waterfall sih kat situ. Kita nak main bumper boat. Bye bye. Oh my. Kontur. Aduh. Dah stop. Sekejap, ke kiri. Kiri langsung kiri. Okey, ke kanan. Alright, macam. Sesuai arah tanda panah di depannya. Pilihan arah tanda panah. Okey, jom langkah-langkah. Bom. Kita kejar dia. Haha, yang bumper boat tadi best. Very simple activity. Tapi memang best. Kalau ada ramai lagi dalam kolam tu, mesti lagi best. Jom, kita nak try main monsoon coaster. Kita nak try main dia punya roller coaster. Walaupun hujan, tapi tengok dia macam dah on je ni. Jom kita try. Jom. Oh. Belakang sekali, okey. Tapi nervous lah. Tak ingat bila last aku naik roller coaster. Bila last? Saya dah tak ingat. Rasanya last dekat Times Square.
Time sekarang zaman bila? Time tu zaman sekolah menengah lagi. Kau meluncur, mana suaranya? Sangat. Sangat. Woohoo. Yeah, nice. Sangat. Oh, dah lama tak naik roller coaster. Best. Sekejap je. 2 kali pusing dalam seminit dah habis lah. Nice. It's really fun. Nice kan? Tak cukup. Aku duk tengok orang duk minum cimori ni. Jumpa juga dekat kedai ni. Sedap. This is blueberry. Aku ingatkan ni yogurt drink. Rupanya dia memang yogurt, cuma kau boleh sedut instead of makan pakai sudu kan. So macam ni tengah jalan-jalan pun boleh minum terus, boleh sedut terus. Senang. Taman safari ni besar gila je. Dia ada safari jenis, lepas tu ada yang fun zone tadi. Kat sini depan ni ada water park. Cantik water park dia. Nampak celah-celah gunung lah. Itu gunung, lepas tu ada water park dekat bawah. Vibe dia macam Lost Walau Tambun sikit. Cumanya water park ni tak ada orang. Mungkin sebab tempat ni dah sejuk. So takkan kau nak mandi kat sini kan? Nanti macam sejuk sangat pula. Tak ada orang. Kesian tengok. Ada penguin dah. Banyak penguin. Banyak gila penguin. Oh man. Okay, jam. Jam, please jam. Ya, tu jarang tak Okay, lompat. Lompat, comel lah. Besar gila taman safari ni. Tak tahulah berkali-kali ganda kot kalau comparekan dengan zoo negara tu. Lepas tu taman safari ni dah lama tau. Dari tahun 1990 berapa dah. Tapi dari segi maintenance, dari segi kecantikan dia masih terjaga. Jadi aku boleh kata maintenance works dia memang excellent lah. Dia vibe lama dia ada, tapi it is very well maintained. Good job. Sekarang ni kita nak pergi cowboy show. Show pukul 3 suku, sekarang dah 2.50. Still ada masa, cuma nak cop tempat lah. Rasanya dah ramai dah ni kat atas. Oh, mencanak ya memang naik atas. Aduh, jauh juga lah kalau jalan kaki. Tapi dia ada je provide tram lah. Lepas tu kalau kau nak naik kereta terus naik atas pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita orang macam jalan je lah sekali-sekali. Welcome to Cowboy Show. Orang cakap kalau pergi Taman Safari Bogor ni memang tak complete kalau tak tengok Cowboy Show. Kira boleh kata dah datang sini, benda ni memang wajib. Siapa yang tak tengok memang rugi. So tidak sampai, katanya tak boleh rakam dekat atas. Jom, let's go. Penat. Macam ni lah public holiday. Oh, ngam-ngam dia baru buka. Oh, ngam-ngam kita dah sampai, dia baru buka pagar. Jom, semua orang baru nak masuk. Yes, on time.
Mohon ketahui, bagi kami hulu di hadapan mohon tasir, mohon ketahui, syukran. A few moments later. Alright, cowboy show dah habis. Memang best. 40 minit je show. Cuma ada kekurangan sikit lah. Dari segi audio, kau tak dengar sangat apa yang diorang tengah bercakap. Tapi, so dari segi jalan cerita pun, so kau macam tak apa faham sebenarnya. Cuma just fahamkan ni je lah, ada sekumpulan orang jahat nak pergi menyerang satu town ni. Betul, orang-orang town tu nak selamatkan town tersebut. So faham daripada situ je lah. Dari segi dialog semua memang tak dengar sangat pun. Sorry. Lagipun diorang cakap bahasa Indonesia, even kalau dengar pun mungkin macam tak faham sangat, but still okay lah. Very entertaining. Yes. Orang mantrik. Gitu. Keluar je dari Cowboy Town, terus ada waterfall. Oh, ni cantik. Apa tak nama waterfall ni aku pun tak sure. And then kita boleh jalan atas jambatan ni. Oh, this is nice. Rasanya ni natural juga ni. Ni bukan buatan ni. Okay, last topik kita akan pergi tengok panda sekejap. Lupa pula ada panda dekat sini. Jom kita kena naik bas. Bas ni akan bawa kita pergi ke panda. Ya. Pada Indonesia memiliki orang hamparan seluas 120 hektar. Wah. Wow. Wow. Tak tahulah bila dia buat istana panda ni dekat Taman Safari Bogor ni. But this is amazing man. Dia buat satu macam istana dengan konsep binaan China. Lepas tu ni ada hanging bridge. My God, this is so nice. Wow. Woohoo. Oh dahsyat. Ini best. Jumpa dah seekor. Tu dia, alah dia baring je. Panda, 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 panda. Nampak dah panda tadi, ada seekor je. Katanya ada 2 ekor tapi nampak ada seekor je. Tak tahu lagi satu kat mana. Tu je lah kot. Dah boleh balik. Alright, Giant Panda dah selesai. Hari ni memang full day dari pukul 9. Sekarang dah nak 5.30. Memang dekat Taman Safari je. 10/10, highly recommended. Siapa yang datang Bogor wajib singgah Taman Safari and spend full day dekat Taman Safari. Kalau nak lagi best, spend 2 hari tidur dekat Safari Resort dekat bawah tu. Amsyah? Okay, best. Hey, Mami, best. Taman Safari Bogor memang world class. Terbaik. Okay guys, thank you for watching. I'll see you guys in the next one. Bye bye. Bener dengan apa?